daun pandan sebagai wira pengganti plastik. Latar belakang. Sebagai pelajar, kita perlu faham masalah sebenar kenapa kita perlu perang terhadap plastik. Plastik yang kita guna dalam masa 5 minit seperti beg plastik memerlukan masa 450 tahun untuk hancur. Ancaman mikroplastik yang kini sudah masuk ke dalam perut ikan dan akhirnya ke dalam badan manusia. Cabaran terhadap alam sekitar. Plastik, si degil yang tidak mahu hilang. Bayangkan sebotol air plastik yang kita minum hari ini, ia mungkin masih ada di bumi sehingga cicit kita dilahirkan. Makanan fosil di lautan. Penyu sering menyangka beg plastik yang terapung adalah obo-obo. Apabila haiwan makan plastik, perut mereka menjadi penuh dengan sampah. Ancaman mikroplastik, musuh halimunan. Apabila plastik hancur, ia tidak hilang sepenuhnya tetapi berubah menjadi cebisan yang sangat kecil yang dipanggil mikroplastik, seperti debu yang masuk ke dalam air dan tanah. Mikroplastik seperti boleh masuk ke dalam badan manusia apabila kita makan hasil laut. Keunikan daun pandan sebagai produk bioplastik. Yang pertama, aroma dan warna semula jadi, menggunakan keperluan penggunaan pewarna sintetik dan bau yang harum. Yang kedua, kadar biodegradasi yang cepat, terurai sepenuhnya di dalam tanah dalam tempoh yang sangat singkat. Yang ketiga, mudah didapati, sangat mudah ditanam dan membiak dengan cepat di iklim khatulistiwa seperti Malaysia. Kaedah penghasilan produk bioplastik daun pandan. Yang pertama, campur dan kisar. Kisarkan daun pandan menggunakan alat pengisar dan tapiskan daun yang telah dikisar menggunakan penapis untuk mendapatkan ekstrak daun pandan. Yang kedua, satukan bahan organik. Campurkan tepung jagung, air dan ekstrak pandan ke dalam periuk. Kacau sehingga sebati tanpa ketul. Ketiga, tidak balas bahan. Masukkan cuka dan gliserin. Cuka bertindak memisahkan rantai polimer dalam kanji. Manakala gliserin memberikan sifat elastik agar plastik tidak rapuh apabila kering. Yang keempat, pemanasan. Panaskan campuran di atas api sederhana. Kacau secara berterusan sehingga campuran bertukar menjadi gel yang pekat dan jernih. Yang kelima, pembentukan. Tuangkan gel panas tersebut ke atas permukaan rata atau acuan. Ratakan dengan perlahan dan pastikan permukaannya nipis menggunakan sudip atau pembaris. Yang keenam, pengeringan. Biarkan ia kering di suhu bilik selama 2 ke 3 hari atau gunakan oven dengan suhu rendah sekitar 50°C untuk mempercepatkan proses. Alternatif lain, produk air inovasi organik daun pandan. Scented guard, penanda buku, pembalut sabun dan seed tape. Alternatif lain, produk air inovasi akan penambahbaikan. Memasukkan serbuk kulit telur yang dihancurkan halus sebagai bahan organik tambahan dalam bioplastik daun pandan. Kulit telur mengandungi kalsium karbonat yang boleh menjadikan bioplastik lebih keras dan bertindak sebagai baja tambahan apabila ia reput dalam tanah. Pasaran bioplastik Malaysia versus negara lain. Produk inovasi yang sangat relevan memandangkan pasaran bioplastik Malaysia dijangka berkembang 8.10% menjelang 2027. Seiring dengan negara maju seperti Jepun dan China, penggunaan teknologi organik seperti bioplastik daun pandan adalah langkah tepat dalam memacu masa depan yang lebih dinamik dan mesra alam. Impak terhadap masyarakat, persekitaran dan masa hadapan. Yang pertama, pendidikan. Memberi kesedaran dan meningkatkan pengetahuan di kalangan murid berkenaan pemeliharaan alam sekitar menggunakan bahan organik di sekolah. Yang kedua, kesihatan. Mewujudkan pilihan produk pewangi semula jadi dan pembungkus organik yang lebih selamat. Yang ketiga, alam sekitar. Bahan bioplastik lebih mudah terurai menjadi nutrien organik apabila dibuang ke tanah setelah digunakan berbanding plastik biasa yang menjadi bahan berbahaya kepada alam sekitar. Yang keempat, prototipe produk organik. Produk yang dihasilkan melalui cadangan dalam video ini menjadikan prototipe pembungkusan pintar yang melindungi produk dan juga mempunyai manfaat tambahan.